Soalan pertama, berdosa tak saya kerana saya tak ada nafsu? Saya tidak rasa apa-apa melihat isteri saya. Dulu dia okey, sekarang dia sudah gemuk. Berdosa ke saya? Baik. Isteri dia dulu okey, sekarang ni dia tengok isteri dia sudah tak berasa kan, tak terangsang. Jawabnya tak, tu masalah awak. Okey tak okey tu masalah awak. Nak yang sebenarnya tak ada benda gitu. Yang tak bolehnya awak terangsang melihat bini orang. Tu tak bagus ha. Jadi kalau awak tidak terangsang melihat bini sendiri, itu awak punya pasal. Bini pula suka. Nah, laki dia kata, "Mek, kita dia tengok awak ni tak terangsang apa-apa ah." Nampak? Bini dia kata, "Kau mujur tak letih sangat aku." Tak ada masalah. Dah? Cuma kadang-kadang sebab wanita, dia bila baru kahwin dia okey, tapi 5-6 tahun kahwin sudah tak okey. Jadi nasihat kepada kaum wanita lah, kalau bolehlah perempuan yang bersuami, dia biar selalu macam dia baru kahwin. Itulah petua terbaik untuk menambah kasih sayang suami. Tengok masa kita baru kahwin, kita masuk first time dalam bilik bini kita, nak macam mana keadaan dia? Dia duduk atas katil, pakai baju comel, bersulang-sulang. Nak muka sini kuning, sini koko, sini hijau, sini biru. Faham tak? Mulut merah macam anak anjing mulut. Dengan wangi serbak, buka pintu bau wangi dah. Pakaian pula belah, nampak peha. Comel duduk atas katil, batang golek duduk tengah, batang lepes tepi. Kain hujung katil tu sama je dengan biral latar. Nak bersih pula bilik tidur, ada kelambu turun gitu. Seronok tak kita? Seronok. Tapi bila dia kahwin 3-4 tahun dah, sekarang dia ada gitu. Kita masuk bilik, tak ada dah. Pakai ikat kain batik gitu, macam untuk bating. Tali baju dalam spare duk tapal dia bau. Nak rambut atu kat 52. Dah. Jadi macam mana nak terangsang, nak terpensang?